Porsche Cayenne sekarang datang dengan versi full electric, sekaligus menjadikan model ini kereta produksi yang paling berkuasa dalam sejarah Porsche. Porsche Cayenne EV ini didatangkan dengan dua varian, Cayenne Electric dan Cayenne Turbo Electric. Kedua-dua varian dilengkapi dengan sistem all-wheel drive dan EPTM, singkatan bagi Electronic Porsche Traction Management. Untuk varian turbo, SUV elektrik baru dari Porsche ini menghasilkan 1156 PS dan 1500 Nm torque, memecut dari 0 ke 100 km per jam dalam 2.5 saat dan 0 ke 200 km per jam dalam 7.4 saat. Kedua-dua varian Porsche Cayenne EV ini menggunakan bateri 113 kWh yang baru sahaja dibangunkan oleh Porsche. Model asas Cayenne EV ini mempunyai jarak gerak sejauh 642 km WLTP, manakala varian turbo mempunyai jarak gerak sejauh 623 km. Menarik untuk Cayenne EV ini adalah dia dilengkapi dengan sistem Porsche Active Aerodynamic. Salah satu ciri bagi sistem ini adalah aeroblade di bahagian belakang yang bertujuan untuk meningkatkan jarak gerak. Cayenne EV ini juga dilengkapi dengan teknologi 800V. Ia menyokong pengecasan DC sehingga 390 kW. Dari 10 hingga 80% mengambil masa kurang daripada 16 minit. Cayenne EV ini juga mempunyai drag coefficient serendah 0.25, menjadikan model ini salah satu SUV yang paling aerodinamik dalam kelasnya. Setakat hari ini belum ada tarikh rasmi untuk pelancaran di pasaran Malaysia, walaupun dengan kehadiran tren kuasa elektrik, versi petrol dan hybrid masih lagi ditawarkan. Itulah cerita dia untuk Porsche Cayenne Fully Electric.